problem solver, problem maker. Okay, problem solver, orang yang akan menjadi target menjadi target untuk selalu menyelesaikan masalah orang lain. Problem solver. Problem maker, orang yang selalu buat masalah untuk orang ni selesaikan. Okay, apa maksud kat sini? Kita kena berat, lebih berat ke arah ni tau. Maksudnya makin meningkat. Kita kena tinggi, kita kena ada kita kena ada kemahiran dalam segi problem solver, menyelesaikan masalah. Jangan terlalu tinggi ke arah problem maker. Kalau anda problem maker yang selalu buat masalah, memang kebanyakan orang akan selalu takut dengan anda lah. Tak nak dekat dengan anda, takut anda akan menyusahkan dia orang untuk settlekan masalah awak. So kita jangan jadi problem maker. Ya, kita manusia biasa, kita tak akan lari daripada membuat kesilapan, tapi cuba untuk kurangkan kesilapan tersebut yang akan menyebabkan orang lain tambah kerja lagi. Okay, jadilah problem solver di mana orang sentiasa akan cari anda untuk selesaikan masalah dia orang. Walaupun tu nampak macam banyaknya kerja, asyik-asyik nak cari kawan ni untuk settlekan masalah dia. It's okay. Bila anda yang dah jadi seorang problem solver, anda akan jadi seorang yang boleh pusing-pusing. Bukan pusing maksud saya terbelit, tak. Maksudnya boleh fikir, okay, kalau masalah dia macam ni, macam mana kita nak settlekan. Okay, kita guna cara yang macam ni. Dia akan cepat dapat dia punya jalan untuk settlekan problem tersebut. Memang bagus untuk seseorang yang jadi problem solver sebab dia boleh fikir cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana problem solver ni memang kebanyakan bos, kalau boleh dia nak lebih banyak problem solver lah, supaya kurang masalah untuk dia. Sebab bos ni kebanyakan kita refer dia kalau kita memang dah tak ada cara penyelesaian, dah tak jumpa dah penyelesaian dia macam mana, so kita terpaksa end up pergi kepada bos. Selagi ada orang-orang ni yang boleh tolong settlekan masalah dia punya staff, lagi baguslah untuk bos tu, betul tak? Kalau boleh kita nak kurangkan untuk refer kepada bos. Sebab bos dia memang dah hire pekerja, dia dah ambil orang pekerja dia ni untuk kurangkan kerja dia, bukannya untuk tambahkan kerja, nak kena fikir macam mana. Betul. Jadi kita kalau dah boleh jadi seorang problem solver memang best lah. Anda memang terbaik lah kalau anda dah boleh jadi problem solver. Orang akan selalu refer anda untuk settlekan masalah dia orang. Dia bukan apa tau, problem solver ni dia seseorang yang penting tau. Sebab selagi, yelah betul lah, kalau tak ada problem solver macam manager, kebanyakan dia orang ni ialah manager, supervisor, orang atasan lah yang guide orang bawah. Yang guide kita punya cakap apa, bawah ni operation lah, normally diorang panggil operation lah, yang kebanyakan orang yang kat bawah ni ialah operation. So dekat atas dia akan ada supervisor, manager, HOD, head of department, semua tu kan. So orang atas ni dia normally dia akan menyelesaikan apa-apa isu ke masalah ke daripada orang yang di bawah selian dia. Dia bukan apa tahu, sebab kenapa kita perlu ada manager semua ni, manager, supervisor semua ni, sebab kita memang sentiasa akan ada isu, ada masalah. That's why kita perlukan dia orang atasan ni untuk handle benda tu. Kalau dah memang orang operation, orang yang bawah staff yang biasa-biasa ni tak buat masalah, tak perlulah ada manager untuk handle, betul tak? Tak perlulah ada supervisor dah untuk handle, betul? Jadi kita kena fikir benda tu normal lah. Masalah ke, mungkin short stock ke, ada salah hantar barang ke, semua-semua tu isu benda biasa. Kalau tak ada isu tu memang pelik lah. Anda punya staff mungkin dia terlalu perfect 100% tau, tak ada masalah. Tu jadi pelik dah tu. Tu boleh menjadi satu kepelikan dah. Manager ke supervisor kat atas macam tak dengar, 1 bulan tak dengar apa-apa masalah daripada bahagian operation, dah jadi pelik tu. Sebab kita mungkin sedang hire malaikat kot, sebab dia orang tak ada buat apa salah, perfect kerja kan, betul tak? Tu jadi satu pelik. Kalau ada masalah tu normal lah, perkara normal lah. Tapi kita bukan nak bermaksud kita menyokong orang untuk buat salah. Tak, ni benda biasa lah, normal. That's why kita ada supervisor, in charge kat atas tu untuk settlekan problem-problem yang kat bahagian level bawah ni. Okay, jadi problem solver, kurangkan jadi problem maker. Okay.